Okey, tengah ke bawah ni. Ambil canvas. Yang mana yang nak percuma, korang follow je. Belajar ni dulu. Nanti saya akan ceritakan macam mana nak pakai percuma. Ambil canvas. Belajar ni dulu Sudah? Okey, dah ambil canvas, saya nak korang kat fast ni sila tukar kepada pro. Belajar ni dulu, baru saya ceritakan macam mana nak pakai percuma tu. Pro. Boleh Boleh Okey. Jom tiru prompt saya ni Hasilkan, tulis yang sama. Landing page untuk bisnes homestay saya. Okey, nama bisnes homestay ini adalah Homestay Pak Jabid. Okey, Pak Jabid. Okey, gunakan copywriting dan juga structure yang boleh convert sale pada landing page ini. Boleh? Hasilkan landing page ini menggunakan JavaScript dan juga CSS vanilla. Alright. Tuliskan kod dalam satu penulisan kod HTML yang lengkap. Okey. Yang mana baru join? Cepat screenshot sekarang dalam kiraan 5. Okey. Nanti korang tekan butang hantar sama-sama dengan saya. 1, 2, 3, 4, 5. Ready? Hantar. Saya baca komen. Prompt buat kad kahwin ada juga cikgu. Tak salah saya, prompt generator kad kahwin ada user yang dah buat. Tapi saya tak buat lagi lah. Saya tak siapkan lagi prompt generator tu. Tetapi kalau dalam grup, cuba korang tanya dalam grup. Okey, tanya dalam grup, siapa hari tu yang buat prompt generator untuk kad kahwin? Cuba tanya. Betul tak guys? User-user kita kan ada kan, tak salah saya ada pengguna kita share. Dia bagi percuma je. Dekat dalam grup, dia bagi link tu kan. Dia kata siapa nak buat kad kahwin boleh guna prompt generator ni. Tak salah saya ada. Cuba minta dalam grup. AL3 tak salah saya. AL3. Tuan, saya cadang tuan share link live dalam grup AL. TikTok saya tak naik live tuan. Jenuh scroll. Baik. Thank you Nas. Saya kena hire moderator lah guys. Macam mana Moderator boleh tak? Siapa nak join as a moderator? Boleh tak? Okey Okey, yang mana yang buat sama-sama dengan saya tadi? Saya nak tanya korang. Okey, bila korang tekan butang open saya, Elias. Okey, Elias, nanti kita borak tepi. Okey, tekan butang open. Tekan butang open. Okey, siapa yang baru join? Siapa yang baru tahu AI boleh buat macam ni? Type saya untuk saya. Guys, type saya. Yang baru tahu, rupanya AI boleh buat macam ni, type saya. Nampak? Dah siap landing page Pak Jabid dah guys. Landing page Pak Jabid dah ready. Pak Jabid dah ready. Korang buat jadi tak? Siapa yang buat sama-sama dengan saya tadi? Ada tak yang sama-sama buat dengan saya? Jadi tak? Rugilah tak follow. Itulah saya kata follow le. Tak rugi pun follow. Saya bukan suka-suka suruh korang menyusahkan hidup korang. Memang saya nak korang belajar. Bukan yang suka-suka. Saya guna AI Gemini. Itulah dah terlepas dah. Follow saya. Yang mana terlepas tu follow saya. Nanti boleh tengok live saya lagi. Saya ulang lagi sekali. Follow saya. Yang mana terlepas tu follow saya. Okay. Saya pakai Gemini. Ni macam ni rupa Gemini. Ni rupa dia Gemini. Ni Gemini. Ni ni rupa dia. Percuma je. Pakai AI percuma. Ni semua AI percuma Okay, tak apa. Dah share dalam grup. Thank you. Saya nak, okay. Dah ready. Okay. Jom, ikut saya everyone. Okay. Sekarang, katakanlah korang nak edit tema dia. Korang nak cantikkan tema website Pak Jabid ni. Guna tema Hawaii, laut lah. Guna tema Hawaii ke? Ini dah Hawaii dah ni. Tak nak lah. Kita buat macam ni lah. Kita tambah seorang chatbot dalam page kita ni. Dan chatbot tersebut, tugas dia adalah untuk bagi kita, untuk bantu kita closing homestay ni. Okay, kita pakai ni Gemini dengan Grok mana dia okey? Gemini. Okay, ramai-ramai tulis kat ruangan komen.
Okey, ruangan komen tak ni? Korang punya AI tu, tulis macam ni Okey, jom tulis. Okey, buatkan feature chatbot. Okey, yang boleh membantu user untuk bertanya tentang homestay ini. Follow. Buatkan persona chatbot ini seorang mak tiri yang jahat. sorry. Mak tiri yang garang. Okey. Dah tu je lah, okey. Tuliskan kod. Okey. Dengan lengkap dan sempurna, dan jangan tukar apa-apa selain yang aku minta. Okey. Siapa nak tiru saya punya prompt, screenshot sekarang dalam kiraan 3. Saya nak post ni kejap lagi. Korang pun boleh buat sama-sama Tiru je ayat saya, ataupun ikut korang lah nak pakai mak tiri ke, ataupun seorang wanita yang penyayang ke, ikut korang lah Kita nak eksperimen je. 1, 2, 3, hantar sekarang. So ini nama dia vibe coding everyone. Yang mana baru join, ini nama dia vibe coding. Vibe coding ni apa? Vibe coding ni adalah kita mencipta